Nama saya Sharifah Syamimi binti Syed Taufik dari unit PhD K2 SMP Jun 2023-2008. Okey, jadi hari ini saya akan menerangkan tentang produk BBM yang telah saya laksanakan, iaitu kenali bentuk asas. Okey, yang pertama adalah kanak-kanak akan melihat bentuk, meletakkan bentuk mengikut nama-nama bentuk yang telah disediakan di sini. Ini adalah kad bergambar bentuk. Jadi di sini adalah segitiga. Sambil kanak-kanak tu buat, mereka diminta untuk membaca. Jadi kat sini segitiga dan triangle. Okey. So susun je kat sini. Okey. Yang kedua adalah kanak-kanak diminta untuk memasukkan tali ke dalam straw mengikut bentuk segitiga, bulatan, segi empat, tepat dan juga segi empat sama sehingga bercantum segini. Okay, dah bersatu. Jadi mereka perlu siapkan keempat-empat bentuk ini. Okay, yang ketiga adalah kanak-kanak perlu mengambil marker dan padankan mengikut bentuk yang sama begini. Okay, segi empat tepat dengan segi empat tepat, segi tiga dan segi tiga, segi empat sama dan juga bulatan. Okey, ini jadi kanak-kanak akan padankan ikut bentuk. Dan yang terakhir adalah kanak-kanak perlu mereka bentuk mereka sendiri. Mereka perlu ambil bahan-bahan yang telah disediakan di sini. Contoh bentuk yang mereka buat boleh buat adalah kereta begini. Jadi, okay, so ini adalah salah satu bentuk yang kanak-kanak boleh buat. Okay. Jadi itu saja langkah-langkah daripada penggunaan produk saya. Terima kasih.